Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesailah sudah program ziarah Mak Abah yang mana pada kali ini telah diadakan di Kampung Keluang, Kota Putera Besek, Terengganu. Dan alhamdulillah kita telah berjaya membantu seramai 10 keluarga di Kampung Keluang, Kota Putera ini. Dan diharapkan dengan kotak infak yang diterima pada program ziarah Mak Abah pada kali ini dapat memberikan manfaat dan juga meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh penerima-penerima pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pengurusi JPKK Kampung Keluang ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Muslim Malaysia yang sudi datang ke kampung saya ni bagi membantu memberi kotak makanan seramai 10 buah rumah. Yang ini saya ucapkan berbanyaklah terima kasih kepada Muslim Malaysia dan ahli jadualrasa yang hadir pada pagi ini. Berapa adik-adik? Dua kan? Oh. Berapa adik-beradik semua? 10. 10 kan? Saya nombor 9, dia nombor 8. Ada seorang lagi. Bongsu. Bongsu. Lepas tu nak tanya ni lah pasal abang ni. Alah, dia istimewanya, dia pada kecil lagi lah. Memang dia kecil lah. Dia kecil lagi. Memang tak ada kecil. Memang tak ada cakap. Umur sekarang 31. Sampai prima. Makan apa semua boleh ni? Boleh, tapi memang kalau macam ikan ayam tu kita kena tolong puisi lah. Dia boleh makan dengan sudu, roti ke apa semua tu boleh makan lah. Boleh makan lah. Maknanya kena cara juga. Kenalah tengok-tengok gitu lah. Lepas tu mandi-mandi apa semua boleh sendiri. Mandi, kalau mandi sendiri memang mandi bumbu gitu. Tak ada siapa ke apa semua. Sekarang kena cara lah juga. Maknanya dulu aktif, lepas accident dia jadi jadi selalu gini lah. Betul. Lepas tu koma berapa bulan? Koma sebulan 2. Mau jugalah. Pakai tiup tu masuk susu dia tu. Lama. Itu arwah ayah lah jaga dia ni. Saya mewakili Muslim Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang di luar sana kerana tanpa derma dan sumbangan anda, mungkin misi kami di Muslim Malaysia ini tidak dapat dijalankan. Jadi, teruskanlah menyumbang kerana sumbangan anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hamba-Nya di dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60, Al-jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi sekian saja daripada saya untuk program ziarah Mak Abah pada kali ini. Assalamualaikum dan terima kasih.